Okay guys, pejam celik kita ada beli lagi 6 bulan je untuk masuk tahun baru 2027. Dan special untuk video kali ni, memandangkan kita dah habis 6 bulan sebelum ni, aku nak share antara senarai smartphone dengan bajet sekitar dalam RM1,000 yang korang boleh dapatkan dekat market Malaysia setakat 6 bulan tahun 2026 ni. Okey, untuk smartphone pertama, yang ni boleh kata phone yang cantik jugalah dari segi design dia, tak nampak macam phone biasa. Dia nampak macam phone yang premium, iaitu Infinix Note Edge. Bila aku dah senaraikan banyak smartphone dengan bajet sekitar dalam RM1,000, boleh kata yang model ni antara yang terbaik lah dari segi specs yang dia bagi dan juga design yang quite good lah. Boleh nampak kat sini dia punya susunan kamera tu memang kemas, bentuk petak-petak yang curve tu pun memang nampak cantik and elegant. And body dia pun memang nipis. Dan smartphone ni support juga dengan 5G for the price below than RM1,000 sekarang ni dekat market Malaysia. Dan dia punya bahagian display pun menggunakan saiz 6.78 inci, AMOLED display 120Hz dengan 3D curve 1.5K IK display. Dan nits brightness pun tinggi juga, iaitu 4500 nits. Kalau tengok dari segi reka ni nampak macam gunakan dual sensor, tapi tidak. Smartphone ni aku difahamkan just gunakan single camera 50 megapixel saja. So tak ada ultra wide, tak ada sensor-sensor lain. And selfie dia gunakan 13 megapixel. Nah, so mungkin for the price dia korbankan sikit dekat kamera yang lain, tapi dia fokus kepada performance and rekaan dan juga ada kelebihan-kelebihan yang kira menarik lah for the price actually. Pada rakaman video, smartphone ni boleh rakam sehingga 2K 30fps. Jarang juga jumpa phone-phone budget macam ni boleh rakam 2K. Biasanya 1080p je. And then dari segi performance, dia gunakan chip MediaTek Dimensity 7100 5G. Yang ni pun kira good performance lah untuk segmen macam ni. Dengan setup 8GB RAM yang kita boleh extend sampai 16GB dan storage 256GB. Aku impress juga dengan smartphone ni sebab dia punya body tu memang very slim, tapi dia boleh sumbat bateri sebesar 6500 mAh. Nak guna seharian tu memang tak ada masalah. And fast charging dia pun support 45W dengan ada reverse charging 10W. Speaker dia pun bukannya speaker biasa sebab smartphone ni dia muatkan dengan dual speaker sound by JBL yang agak sedap lah for the price. Dalam masa yang sama, smartphone ni pun diorang diletakkan UPS 3.0 untuk AI Super Signal teknologi. Kelebihan features ni adalah untuk dia boost lagi lah line internet ataupun line untuk kita nak buat call dekat kawasan-kawasan yang mungkin susah nak dapat line. So teknologi ni biasanya kita jumpa pada phone dengan harga RM2,000 ke RM3,000. But now, untuk harga RM1,000 pun dah ada. So memang menarik lah kan. Dari segi software, Infinix offer smartphone ni dengan XOS 16 based on Android 16 dan boleh dapat 3 tahun OS update dengan 5 tahun security update. Untuk harga RM1,000 kira lama jugalah tu, 3 tahun kan, sebab normally kita akan jumpa dalam 2 tahun macam tu je. Harga jualan dekat market Malaysia sekitar dalam RM900 ke RM1,000. So untuk harga macam tu boleh kata yang korang patut masuk lah model ni dalam top list dengan bajet sekitar dalam RM1,000 dan juga ke bawah. Smartphone kedua adalah Honor X7E. Yang ni memang memfokuskan lebih kepada ketahanan yang lasak dan juga bateri yang memang besar gila. Kalau cakap pasal bateri dengan kapasiti yang besar ni, aku rasa kesesuaian dia adalah untuk rider Foodpanda ke Grab ke ataupun anyone yang memang tak nak always charge bateri, nak gunakan dengan jangka masa lebih lama lah. So yang ni adalah salah satu pilihan untuk korang. Dari segi protection, smartphone ni dia ada IP64 rating dan juga ada 5-star SGS Premium Drop Protection yang dikatakan memang tahan lasak lah dari segi overall body smartphone ni and untuk harga yang ditawarkan. Cuma untuk bahagian skrin dia bukannya OLED ataupun AMOLED, tapi digunakan LCD dengan saiz 6.61 inci dan refresh rate yang tinggi. Dan setup kamera pun nampak kat sini just gunakan single camera 50 megapixel seperti mana yang macam Infinix tadi dan juga ada depth sensor. Even selfie dia pun just 5 megapixel dan rakaman video sehingga 1080p 30fps. So boleh nampak kat sini bahawa kamera dia so-so lah untuk harga macam tu kan, just 50 megapixel single camera. And then dari segi performance, dia gunakan MediaTek Helio G81 Ultra dengan setup 6GB RAM yang boleh extend sampai 12GB dan juga 256GB storage. Walaupun kita nampak lah ada kekurangan sedikit dekat bahagian dia punya screen just LCD dan kamera just satu je, tapi dia punya bateri tu memang besar gila, which is gunakan 7500 mAh. Memang susah korang nak dapat untuk harga sekitar bawah RM1,000 dengan bateri sebesar macam ni. Tapi owner boleh bagi. Itu yang menariknya lah. And aku difahamkan juga smartphone ni dia tak ada support dengan 5G. Just maximum 4G saja. Itu pun sedikit kekurangan sebab boleh kata kebanyakan phone-phone bajet RM1,000 sekarang ni dah banyak offer 5G. Tapi Honor X7E ni dia tak ada 5G. Itu je lah kalau korang rasa 4G tu dah cukup bagus dan ya, boleh consider lah. Dari segi fast charging pun dia support dengan 45W Honor Supercharge dan ada kekalkan dengan audio jack 3.5mm yang mencari audio jack macam ni. Phone ni masih offer lagi. Menggunakan software Magic OS 10 based on Android 16 dan 2 tahun software update, 3 tahun ataupun 4 tahun macam tu untuk security update dia.
Kalau ikutkan harga rasmi dia sekitar dalam RM1,200, but now aku nampak harga dia dah dijual dengan bawah harga RM1,000 saja, iaitu dalam RM800 ke RM900. So kalau adalah dapat extra voucher, korang boleh dapatkan dengan harga lebih murah sikit lah. Macam biasa kalau korang nak beli, just boleh klik saja dekat bahagian tag produk bahagian bawah ni. Kat situ, korang boleh dapat extra voucher daripada YouTube Shopping. So just tekan je dekat situ. So bolehlah support aku sikit kan. Smartphone ketiga adalah antara model yang agak famous juga dekat market Malaysia, iaitu Redmi Note 15 5G. Yang ni boleh kata one of the best mid-range dengan durability phone yang bagus, display cantik sebab gunakan AMOLED dan bateri pun not bad juga. Paling penting sekali, harga dia memang sangat-sangat berbaloi sebabnya bawah RM1,000 saja sekarang ni. Dari segi design memang boleh kata typical lah, macam Redmi punya design flagship style. Tak ada banyak perubahan ataupun benda pelik-pelik sangat, memang very familiar lah. And then dia ada IP66 rating, support juga dengan 5G. Untuk display dia gunakan 6.77 inci AMOLED 120Hz dengan nits brightness mencecah hingga 3200 nits. High durability display glass yang memang tahan lasat juga kat sini, dan ada setup dual camera. Yang ni best sikit sebab yang tadi single camera. This one dibagi dengan 108MP main camera dan juga 8MP ultra wide. So untuk korang semua yang mungkin nakkan sebuah phone bajet RM1,000 tapi nak ultra wide, nak kualiti yang high res lagi, yes, Redmi ni boleh offer benda tu. And dari segi dia punya selfie menggunakan 20MP, yes, much better. Dengan video 4K 30fps. Yang ni pun best sebab tak banyak phone dengan bajet RM1,000 yang bagi 4K video, tapi ini ada. Dari segi performance, smartphone ni gunakan chip Snapdragon 6 Gen 3 dengan setup 6GB RAM dan juga 128GB storage. Cuma dia punya storage tu kecil sikit lah. So kalau ada option lagi besar, mungkin harga dia mahal sikit lah. Tapi at least kita ada pilihan kat situ kan. Dari segi bateri pun gunakan 5525 yang bagi aku good enough lah untuk sebuah phone dengan bajet macam ni. Fast charging support sehingga 45W turbo charging dan juga ada reverse charging 18W. And smartphone ni pun dia ada NFC support dengan in-display fingerprint. Even stereo speaker dia pun sedap juga sebab boleh naikkan sehingga 300% volume boost. Yang ni memang kuat gila lah. Dari segi software, dia gunakan HyperOS 2 dan aku difahamkan yang Xiaomi bagi 4 tahun OS update dengan 6 tahun security update pada Redmi Note 15 5G. So memang sangat-sangat lama tu. Harga sekarang ni dekat market Malaysia korang boleh dapatkan dengan harga sekitar dalam RM800 ke RM900. So kalau nak highest variant lagi, kena spend lebih sikit lah, dalam few hundred lagi untuk korang dapatkan bigger storage. Untuk specs yang Xiaomi offer pun kira complete lah dari segi dia punya kamera, screen, bateri, charging, performance dan macam-macam lagi. Smartphone yang keempat adalah Realme P4X. Yang ni adalah sebuah budget segmen daripada Realme yang memfokuskan kepada bateri kapasiti yang besar dan juga ada cooling system dengan display yang ada refresh rate yang tinggi. So design dia bagi aku agak stand out dengan ada racing line dekat tepi ni dan nampak macam phone yang harga ribu-ribu kan. Walhal tak sampai RM700 pun harga untuk smartphone ni. Yang satu lagi, Realme ada letakkan AI Pulse Light dekat bawah kamera. Dari segi protection body, smartphone ni dia ada IP64 rating dan juga ultra durability, dan screen dia just gunakan LCD bukannya OLED. Untuk harga dia boleh kata kena lah kan. And size 68 inci, refresh rate 120Hz, jenis flat display macam ni. Cuma nits brightness dia agak rendah lah, iaitu 900 nits saja, bukannya tinggi-tinggi sangat. So kalau nak gunakan dekat outdoor tu mungkin kurang sikit kat sini. And then dia punya setup kamera just ada single 50MP saja dengan selfie 5MP. And rakaman video sampai 1080p 30fps. Cuma performance dia kat sini dia bukannya typical chip yang power-power sangat dia guna. Dia just gunakan chip yang level entry lah, iaitu Unisoc T7250. Honestly aku tak familiar sangat dengan chip Unisoc ni tau. Aku macam dengan Unisoc je aku dah okay. Boleh guna, phone yang boleh guna actually. Dia bukannya phone yang teruk sangat ataupun power sangat. Dia just phone yang korang jangan expect performance yang bagus. Dia just phone yang sesuai untuk daily penggunaan biasa, social media dan sebagainya. Dari segi memori dia menggunakan 4GB RAM dengan 256GB storage dan bateri dia memang besar gila, iaitu 8000mAh Titan battery. So teknologi yang biasa digunakan pada phone Realme yang mahal tu ada juga disumbat dekat smartphone ni. So dia fokus on bateri yang memang gila besar lah. And then dari segi fast charging support sehingga 45W dan ada reverse charging sekali. Dia punya software gunakan Realme UI. Bagi aku model ni sesuai untuk korang semua yang memang bajet ngam-ngam bawah RM700 saja. Inilah pilihannya. Kalau korang lebih RM700, ada pilihan lain lagi lebih banyak yang aku senaraikan dalam video kali ni. Okay, macam biasa kalau nak beli, just klik dekat bahagian tag produk bahagian bawah ni, okay? Next, kita ada smartphone daripada Poco, iaitu Poco M8. Yang ni pun antara phone yang terbaik jugalah dalam senarai aku. Kalau tengok dari segi rekaan, dia memang nampak lebih kurang macam Redmi juga. Cuma dia ada tune sikit je. Kalau head to head, tak banyak sangat bezanya. Cumanya dia menang dekat storage yang lebih besar dan juga harga yang murah sikit je kalau bandingkan dengan Redmi. Yes, support juga dengan 5G dan juga ada protection IP66 rating.
In terms of display, dia gunakan 6.77 inci Full AMOLED 120Hz, 3200 nits dan juga ada single camera 50 megapixel. So dia lebih kurang macam Redmi tadi actually, dengan 2 megapixel depth sensor, selfie 20 megapixel dengan video 4K 30fps. Dan basically kalau tengok dari segi dia punya specs tu, very similar lah macam Redmi Note 15 5G tadi. Cumanya branding dia bukannya Redmi, dia adalah Poco. So korang boleh buat pilihan kat sini. Kalau korang nak something yang maybe besar sikit storage dia, murah sikit harga dia, yes, Poco. Kalau korang nak branding Redmi tu sendiri, ambil Redmi Note 15 5G. So ada dua pilihan kat sini. Untuk dua-dua ni adalah bawah satu bumbung yang sama, iaitu under Xiaomi juga. Dengan bateri 5525 silikon kabel, 45 fast charging, Snapdragon 6 Gen 3, AI features apa semua dah complete sama macam Redmi tadi. Harga je murah sikit, dalam 800 lebih macam tu saja kalau compare dengan Redmi tadi, dalam RM900. So korang beli mana? Poco M8 ke ataupun Redmi Note 15 5G? Cuba komen sikit. Okay, smartphone seterusnya mungkin korang macam tak expect kan, brand ni ada dalam senarai bajet RM1000. Ya, ada juga daripada Samsung, iaitu Galaxy A07 5G. Aku macam, model apa ni kan? Biasanya Samsung ni harga dia macam 1000 lebih ke 2000 paling minimum. Tapi ni bajet 1000. Mesti korang terkejut kan? So, ini adalah smartphone kamera ala-ala macam Galaxy S series sikit, dengan ketahanan bateri yang besar dan paling best sebab Samsung kan. So, dia bagi update software yang lama lah, iaitu 6 tahun OS dan juga security update. Antara yang paling lama dalam kelas dia. Harga RM1000, tapi 6 tahun software update. Power kan? Untuk bahagian dia punya protection, ada IP54 rating dengan display jenis PLS LCD 67 inci 120Hz, 800 nit brightness, dan untuk setup kamera dia memang biasa je lah. 50 megapixel main camera dan juga 2 megapixel depth sensor, selfie 8 megapixel, video just Full HD 30fps, iaitu 1080p lah. Dari segi performance, smartphone ni gunakan chip MediaTek Dimensity 6300 yang boleh kata okey-okey lah, boleh lah guna kan, tapi jangan expect good performance lah macam upper mid range ataupun flagship. Ni memang lower mid range punya segment lah. And then dari segi dia punya setup, menggunakan 8GB RAM dengan 256GB storage. Ada juga micro SD support sampai 2TB. Bateri pula gunakan 6000 mAh capacity. Boleh je diorang buat kapasiti bateri yang besar kan untuk phone budget macam ni. Kenapa tak buat dekat flagship kan? Tak tahu kenapa kan. And then fast charging dia bukannya fast charging sangat sebab dia gunakan 25W charging saja. And software dia gunakan One UI 8 based on Android 16 yang paling latest. Seperti aku mention tadi, bahawa smartphone ni dapat 6 tahun software update. Yes, lama. Harga dia pun boleh kata reasonable and very affordable lah, iaitu dalam 700 ke 800 ringgit saja untuk jenama Samsung dengan software update yang lama. Galaxy A07 5G. Yes, ada 5G juga. A07 kenapa bukan Galaxy A007 terus? Baru James Bond. Okay, model seterusnya daripada Infinix. Dan rasanya Infinix ni banyak juga jual phone-phone kelas budget macam ni. Dia macam zaman Xiaomi awal dulu yang fokus on budget segment punya smartphone, offer spec yang power-power. Dia mengingatkan aku zaman-zaman Realme awal dulu, Xiaomi awal dulu kan. Now adalah zaman Infinix, di mana kita dapat phone yang best-best tapi harga mampu milik. Okay, model seterusnya adalah Infinix Hot 70. So yang ni pun antara phone yang best juga, dengan harga lagi murah kalau bandingkan dengan Infinix Note Edge tadi. Performance pun kira bagus dengan ada one tap AI button kat tepi dan senang nak gunalah. Design belakang dia ada texture kalau kena cahaya dengan flat frame depan dan juga belakang. Cumanya dia just 4G saja, tak support dengan 5G. Itu dia kurangkan sikit lah kan. And then dari segi dia punya protection, gunakan IP64 rating, LCD display 6.78 inci, refresh rate yang tinggi. Ada single camera je dengan 50 megapixel dan juga selfie 8 megapixel. Dari segi prestasi, smartphone ni gunakan chip MediaTek Helio G100 Ultimate dengan setup 6GB RAM dan juga 128GB storage. And bateri dia pun besar juga, 6000 mAh dengan fast charging 45W. And specialnya lagi, dia ada active halo LED dan juga one tap AI flash memo button. So yang ni agak special lah untuk phone dengan harga macam ni kan. Dari segi software, gunakan XOS 16 based on Android 16 dengan 3 tahun OS update dan juga 5 tahun security update. Harga dia memang sangat-sangat mampu milik, iaitu dalam 600 lebih saja. So itu pun aku impress lah dengan Infinix je kan. Spek dia kira okey lah untuk harga macam tu kan. Dia dah macam entry mid-range lah kan. Dia bukannya entry level sangat. So di atas pada entry level sikit. Satu lagi model yang aku rasa macam nak masukkan jugalah dalam pilihan senarai ni, iaitu Infinix Note 60 Pro. Yang ni pun harga dia affordable dengan specs yang kira complete.
for the price. Kalau tengok dari segi rekaan dia memang stand out lah kalau bandingkan dengan budget segmen macam ni, dan dia macam Infinix Note Edge tapi lebih premium dengan active matrix display dekat bahagian belakang dia. So bila charging ke, notification masuk, gaming semua memang ada interaction dekat situ. Memang sangat-sangat menarik. And by the way, dia ada mini game tau dekat matrix display yang korang boleh cuba kat sini. Ala-ala macam Nothing Phone punya vibes, and support 5G, ada juga dengan IP64 rating protection. Display dia gunakan saiz 6.78 inci 1.5K AMOLED 144Hz dengan 4500 nits brightness. Memang cerah gila. And setup kamera dia ada 50MP with OIS, ada 8MP ultra wide. Setup kamera dia pun menarik, lebih kurang macam Redmi Note 15 5G. Dia aku rasa dia macam kompetitor yang sengit lah dengan Redmi tadi kan. And then dia punya selfie gunakan 30MP dan video sampai 4K 30fps punya recording. Aku notice juga yang performance dia better lah kalau bandingkan dengan phone-phone model lain tadi yang aku senaraikan, which is smartphone ni dia gunakan chip Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 dengan setup 8GB RAM dan juga 256GB storage dan bateri sebesar 6500mAh dengan fast charging yang paling laju rasanya dalam segmen dia 90W dan ada wireless charging 30W. Yang ni pun susah nak jumpa untuk phone dengan bajet sekitaran RM1,000. So korang dapat fast charging, wireless charging, bateri besar, performance better kan. Dan speaker dia memang tune by JBL. So memang sedap. Software yang digunakan adalah XOS 16 berdasarkan Android 16. Dan harga dia kalau ikutkan adalah RM1,200. But now aku nampak harga dia sekitar dalam RM1,000 ke RM1,100 saja. Which is bagi aku worth it lah kalau korang semua yang mencari phone yang bajet RM1,000 and compete in everything. Yes, Infinix ni salah satu pilihan yang terbaik untuk korang. So itu antara smartphone yang aku dapat kongsikan untuk video kali ini. Sekitar tahun 2026 punya model untuk bulan Januari sampailah bulan Jun ni. Next video aku akan kongsikan budget phone dengan RM2,000 dan aku akan kongsikan banyak lagi lah untuk korang dapatkan dekat market Malaysia sekarang ni. Kalau korang ada penambahan phone yang menarik lagi dengan budget RM1,000, maybe korang boleh komen dekat bahagian bawah ni. Dan itu saja. Macam biasa kalau nak beli, tekan link dekat tag produk bahagian bawah ni. Okay? Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.